Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam karomah insaniah. Bersama saya dalam segmen khas TV PSS Series dari SMK Seri Sepang. Rentak globalisasi menuntut kita memacu teknologi. Namun, di mana letaknya nilai kemanusiaan kita? Sukan bukan sekadar memburu kemenangan. Di gelanggang bola jaring ini, elemen pendidikan sebenar diterjemahkan melalui semangat kesukanan yang tinggi, saling menghormati antara rakan dan lawan. Dari perkarangan sekolah, kita beralih ke pintu masuk utama negara, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur atau KLIA, sebuah hub teknologi penerbangan yang menghubungkan jutaan komuniti dunia di daerah Sepang ini. Teknologi penerbangan membawa manusia terbang tinggi. Namun, budaya hormat menghormati dan kelestarian adab tempatan yang menjadikan kita disanjung di mata dunia. Satu lagi, mercu tanda Sepang. Litar antarabangsa Sepang. Di sini, sukan permotoran bertemu dengan inovasi sains dan teknologi data yang amat jitu. Di sebalik kepantasan jentera dan kecanggihan teknologi digital, kunci kejayaan sebenar adalah kerja berpasukan yang berpaksikan sikap saling menghargai kepakaran dan menghormati perbezaan pandangan. Teknologi adalah pemacu, tetapi nilai hormat dan adab adalah sauh yang mengekalkan identiti kita sebagai generasi madani yang cemerlang. Hormat diri, kuasai teknologi. Dari lensa ke dunia realiti. TV PSS Series, kreatif tanpa henti, idea jadi aksi.